Hari ni kita review brand Enoze Drift Racing Red Light LED light ni. Gini bentuk kotak dia. Bateri 500 mAh, 2.4 GHz, tayar, ring ada 2 set, high speed power set, multiplayer, LED light, long endurance. Ni pilih kereta dia. Buka lalu. Kita buka dulu bateri ni be. Inilah. Harga dia. Harga dia be. Jadi hari ni be. Jadi hari ni. Ya Allah. Jadi GTR be. Dia mari dengan tayar drift, tayar ring drift, seset kat kereta tayar kita. Sekali kon 4 butir ngecas tu. Bateri ada dari kereta dah. Ni remote dia weh. Ni remote weh. Lembut molek remote dia. Lembut molek remote dia weh. Weh. Ni scale dia 1/24. Mari kita try tayar drift dulu. Siap so. Kita masuk opak. Jari 4 butir. Saya buka dah. Tu apa ya be? Mula-mula kereta gapo-gapo pun wajib buka remote dulu. Nyala remote baru buka kereta. Beres, tu nyala. Ada 80 rupiah be. Ni button LED be. Baca pula. Depan. Ada 3 be. Depan, bawah, belakang. Kalau nak tutup tekan sekali lagi. Cukup. Tekan sekali, 2 kali, 3 kali. Kereta ni jalan papak be. Tak ingat nak ayat. Kereta ni ada proportional speed be. Slow, kita tekan sikit jalan slow. Tengah jadi separuh. Dah habis dia dah be. Jadi be. Slow be. Undur pun sama undur be. Be. Cuma kona ya be. Ya sekali ya. Beres, kita terus bawah be. Beres. Kita terus beres, kita drift atas semi be, atas. Beres be, kita terus drift atas mozek beres. Jom. Jadi be. Kecil sedap be, orang nak be kecil be. Tak ingat be, ada speed 2 be. Dia ada 2 speed be. Tekan sini. Kalau speed slow tak boleh drift mana be. Payah drift be. Kalau slow ni main agak elok-elok gitu lah. Kita speed dah pula dah. Kalau speed dah tak berhabis
Kita try tai getah tak be. Okay, beres be. Dia satukan tayar getah. Ni pakai tayar getah be deh. Comel be. Oh lagi getah be. Aduh. Juga slow be. Lidah be. Lah. Baik, kelebihan remote dia ni ada. Tu dulu. Remote dia ni, remote dia boleh bagi dengan adik-adik dia. So 2, 3. Ni model sama be. Kita buka remote dulu, buka kereta. Boleh guna. Tutup. Ni pula. Buka remote dulu, buka kereta. Boleh guna. Tutup. Buka kereta. Boleh guna. Semua boleh guna be. Satu remote saja boleh guna 4 butir kereta. Kita try kereta tadi. Ni kalau abang rasa nak video LC lagi, abang boleh komen, like, share be. Beres.